Okey, sambungan daripada training coaching pagi ni. So alhamdulillah officially kita akan buat cara method yang macam ni lah, lebih cepat dan pantas lah. They have to find lah. Jadi olahan dia ialah semua ejen-ejen panorama perkasa bermula dengan modal serendah RM165 sebulan. Lah. So di mana insya-Allah dengan izin Allah dalam tempoh 3 bulan all of our member ahli ejen projek Doha, so mereka akan dapat mempercumakan RM165 ni, yang mana dengan based on track record dengan RM100. RM65 tu datang daripada mana? RM65 tu adalah komitmen hibah untuk diri sendiri, RM65. Okay, plus kan RM100 ads. So RM100 ad based on cost RM3 per lead. So mereka akan dapat lebih kurang dalam 33-34 lead sebulan. So dalam 33-34 lead sebulan, kali untuk 3 bulan, mereka akan dapat lebih kurang 100 lead dalam masa 3 bulan. Jadi kita punya closing ratio projek Doha lebih kurang 10 ke 15%. Berbanding dengan sales different, rendah lagi. So kalau kita ambil 10% daripada 100 pun, potensi untuk mereka closing dapat sales 10 case for 3 bulan. Every quarter lah maknanya. Every quarter 10 case dan 10 recruit. Hebat tu. 10 recruit tu hebat. Jadi ya, 10 every quarter produce 10 case. Maknanya setahun mereka akan produce 40 case. 10 kali 4, 40 case setahun. 40 case tahun dan 40 recruitment. So bayangkan, sebab this level is level agency director. Bayangkan level agency director ni, kita mengamalkan sistem elite duplication, iaitu kali 10 kali 10 kali 10, 110 100. So daripada 40 ni akan jadi 400. Jadi 400 ni kali 10 akan jadi 4000. 4000 ni akan jadi kali 100 lagi, jadi 40000. 40000 jadi 400000. Tuan-tuan, this project potensi income boleh create 1 juta sebulan. Saya ada buat perkiraan tadi, ada dekat laptop. So baru the new agent yang join tadi tu, mereka nampak the picture, this is the real one. Simulasi tu 100%, tapi yelah kalau 1 juta sebulan, wow lah kan. Ini kalau kita ambil 10%. 10% ni adalah 100,000 10% jadi lah. Kalau sistem Pareto pun 30, 70, 20, 80. Kalau 20% pun 200,000 sebulan. Okay what? Setahun dalam 24 juta you collect income in projek Doha. So sukses ataupun roadmap projek Doha ni sangat jelas, sangat clear. Nampak. You all boleh tunekan jadi what gear you want. Kalau kereta dia ada 5 gear, you all nak pilih gear mana, gear 1, tak ada masalah, no issue. Tadi saya buat perkiraan tu dengan RM100 sebulan. Itu kita ambil gear yang paling rendah antara gear 1 dan gear 3. Paling rendah, gear paling rendah sekali lah, sebagai part timer lah kan. Sebab apa? Saya dulu masa saya bekerja dulu, makan gaji di KL, level saya adalah senior executive. So income bersih masa tu umur 20-an, plus dengan overtime dapatlah 6,000 7,000. Tu pun tak cukup. Saya tetap buat part time. Saya pergi naik panjat genting. Genting saya kat situ ada wholesale Adidas dan Nike. Saya jual kasut bola original. Itu part time saya buat, saya create. Sebab apa? Saya nak mempercumakan part timer saya ni, saya nak mempercumakan sewa rumah dan pembayaran bulanan. Biarlah saya cari gaji saya ni ada gaji bersih. Bisnes yang saya buat ni untuk settlekan komitmen. Gaji saya bulanan dah bersih. So konsep yang sama tuan-tuan boleh buat. Sebab kita projek Doha ni ramai part time, so easy. You all ada income untuk dapatkan
untuk startup modal yang serendah RM165 sebulan. 100 adalah kos marketing, 65 adalah commitment and license you in Project Duha. Hibah. So mereka nampak the real picture. Hopefully, okay, Alhamdulillah, setiap begini kita ada coaching Isnin sampai Khamis. Ada saja new knowledge yang Allah telah bagi. New knowledge tu ambil. New knowledge. Alhamdulillah. Baik, agak busy hari ni. Saya kejap lagi sekarang tengah tunggu nak ambil anak balik sekolah, Raisha, pukul 1.10. Okay. And kejap lagi pukul 2.30 nak pergi ke bawa wife pergi check baby di klinik. Seterusnya petang agak busy. Saya dah siapkan slide. Malam ni saya ada special khas kelas dengan ejen-ejen yang lama, Panorama Perkasa, old agent, wajib masuk. So program malam ni 9 malam disertai oleh Business Development Manager Southern Region, Encik Sazali, dan BDE Encik Haziq. So mereka bagi wakil HLMT. Alright. So malam ni ada event sangat penting. Attendance 100 orang, attendee 100 orang. So kalau kegagalan mereka nak masuk, so mereka adalah possibility untuk determination lah. Kenapa kena terminate? Sebab dalam clause agent agreement ada activation punya clause. All the agent must be active, submitted at least one case dalam tempoh 120 hari. So kalau gagal, it's a possible for termination. So this warning has been done for the first batch. So second batch kita tak nak hilang lagi. So kita bagi reminder dan kita buat special town hall untuk malam ni. So inisiatifnya ialah setelah selesai di briefing oleh pihak HLMT, so saya nak ambil peluang untuk mengajak semua 100 ejen yang existing ni diwajibkan masuk Project Duha, dan ikut gerak kerja untuk memastikan mereka still active, minimal active in Project Duha. Alright, so itu sahaja. Dan juga for those yang nak still remain, dia orang kena submit at least satu case lah, to maintain active. Okay, itu as of today. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan semua kaya dan berjaya dunia akhirat. Okay, the best Project Duha bermula di awal hari, gemilang, cemerlang di akhir hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.